Okay, ni tips kalau kita nak buat popia frozen. Bila kita dah gulung ni, kita bakar sekejap dalam oven supaya dia kering. Dan bila kita simpan tu, bila nak pakai dia tak melekat, kulit dia tak melekat satu sama lain. Kita bakar sekejap lah. Kita gunakan suhu paling perlahan. Ataupun kalau suhu macam ni dia tak ada bawah 100 kan. Kita gunakan 100 ni tapi dalam 5 minit macam tu ikutlah. Asal kulit dia dah kering, kita boleh angkat. Okay dah, nampak dia. Ini dah siap. Kita dah siap bakar. So dia agak kering sikit. So nanti bolehlah gunakan tips ni. Mana?